Nabi kata kamu semua menunaikan hak yang wajib ke atas kamu terhadap para pemerintah, iaitu taat dan patuh dalam perkara yang baik. Perkara baik patuh. Ya suruh buat apa? Hak ni berkait dengan kerajaan. Ulil amri dia panggil. Hak suruh. Tak ada. Ya suruh pergi minum arak belaka. Ada. Bakar masjid. Bakar Quran. Tak ada. Hak adanya berlaku rasuah. Bang piti contohnya. Maka waktu kita tak setuju lah. Dah dosa dak kita ustaz ni. Dah dosa dah mu tak setuju. Mu setuju dak rasuah tu. Tak setuju. Tapi tak payah maki lah. Tak payah maki. Tak payah kata huduh. Kita peringat diri kita, anak isteri kita ingat molek tu apa yang berlaku tu salah. Tu puak saya, salah. Puak dia, salah. Tak kira puak. Jangan main puak dalam bah ni. Cari kebenaran ni, dia tak boleh ikut puak. Nak cari betul ke salah, ikut puak. Tak boleh. Ikut timangan dia. Ikut nilaian dia. Ikut Quran, ikut hadis. Ikut kebenaran. Hak ni saya tak setuju. Hak ni saya setuju. Hak ni tak setuju. Ngayah kita pun ada. Kita dengan ayah kita. Ayah kita ni, saya tak setuju dengan ayah tajuk ni. Saya setuju dengan tajuk ni. Ayah kita wahai gocoh contohnya. Wahai gocoh. Kalau anak-anak ada wahai gocoh kau, suka ayah ni. Ada setengah lah. Jadi kita kata, ya, kita tak ambil saka ni, ayah. Gocoh ni saya tak ambil. Tak berahi yang main gocoh-gocoh ni. Ya minat gitu contoh. Ya berahi anak dia hak hero-hero tu. Kadang-kadang berlaku. Kawan-kawan cerita lah, orang tua-tua cerita. Ayah saya pun cerita hak zaman-zaman dulu, orang tua-tua setengah tu, anak dia wahai gocoh kau, suka hangat maknanya. Dia suka lagu tu. Kita tak. Jadi ayah lagu tu kita tak setuju. Tapi tak boleh katok ayah. Tak boleh maki dia. Tak boleh wahuduh ke dia. Tak boleh doa lanak ke dia. Nasihatlah ayah. Jangan buat gitu ayah. Orang main gomo-gomo ni orang nak jadi orang baik. Maknanya. Balas sikit-sikit minta maaf lah. Sabarlah. Dan Nabi kata, iaitu taat kepada pemerintah. Pemerintah kena taat. Kena taat kepada pemerintah. Hak ia jahat situ tu, jangan setujulah. Tapi jangan, aku tak ambil belaka hak pemerintah. Tak jadi. Mana ada pemerintah betul 100%. Mari kerajaan mana pun 100% betul. Hak tu hak Nabi. Hak Abu Bakar pun ada silap salah. Hak Umar ada silap salah. Hak Uthman ada silap salah. Imam Syafi'i pun ada silap salah. Saya pun ada silap salah. Tok guru awak pun ada silap salah. Ayah kita pun ada silap salah. Hak salah sudahlah tinggal. Jangan tinggal habis. Ayah selamat tinggal. Saya ambil dengan ayah. Ambil duduk sama ayah. Tak betul. Ni kerajaan ni. Ambil tak ambil kerajaan ni. Tak boleh gitu. Hak tak betul sahaja kita tak ambil. Hak betul ambil je lah. Gitu cara nilai maknanya.